Kita hampir mendidih. Kita masukkan mie sedap 1, 2, 3, 4, hampir lembut. Baru kita angkat jangan terlalu lembek sangat. Merah, bawang putih, tumis dulu bahan ni semua. Kita masukkan telur. Masukkan Maggi tadi. Ni kita tak payah letak sayur. Masukkan perencah dia. Perasa lain tak payah letak kita guna perencah dia saja. 5 paket Tadi separuh. Dia ada rasa masam-masam. Kan limau nipis. Sekarang kita masuk dalam ni. Okey, sekarang baru kita gaul. Kicap ni kicap manis kicap manis. Bagi nampak gelap-gelap sikit. Kita buka api lagi. Dan bawang kita letak banyak sikit. Ini lera ikan babu tipis. Separuh biji lah. Okey. Mie kita. Okey. Selamat mencuba. Jangan lupa follow.